Ye dalam tentera? Apa benda ni? Dalam dunia tentera, ye ni istilah lama. Dia merujuk kepada budaya hiburan. Biasanya jadi dalam kalangan pegawai dan gunakan nama mes sebagai cover untuk parti ye ni. Boleh jadi dalam camp dan boleh jadi luar camp. Mes ni tempat sosial, macam clubhouse tapi version tentera. Dan dekat sinilah isu ni selalu bermula. Apa sebenarnya yang berlaku? Bila sebut ye, tentera selalu kaitkan dengan hiburan, karaoke, parti, kadang-kadang minuman keras, kadang-kadang melibatkan wanita luar yang dibawa masuk ke dalam camp untuk teman pegawai ni dalam parti ye ni. Benda ni bukan arahan rasmi pun, tak ada dalam akta, tak ada dalam perintah tentera pun. Ni tradisi lama yang wujud sejak zaman kolonial dan dibawa sampai ke hari ni. Realiti yang orang tak nampak, yang ramai tak tahu budaya ni bukan open untuk semua anggota. Dia jadi secara underground. Bukan semua camp buat, bukan semua unit terlibat dan majoriti anggota bawahan sebenarnya tak setuju, tapi terperangkap dengan budaya seniority. Nak ikut salah, tak ikut kena denda. Tapi denda yang jenis underground jugalah, tak adalah sampai kena buang atau kena gantung. Kenapa isu ni bukan kecil? Bila dah jadi viral, ini isu disiplin, isu imej, isu kepercayaan awam. Yang tercalar bukan individu tu je, nama institusi sekali kena. Sedangkan realitinya yang buat ni segelintir, bukan keseluruhan tentera. Kita kena bezakan antara institusi dan individu. Hukum salah tetap salah, tapi jangan pukul rata. Kalau nak hentikan ye, bukan viral semata-mata. Dia perlukan arahan jelas, pendirian tegas dari atas dan keberanian untuk putuskan budaya lama dan say no terus untuk budaya ye yang mengarut ni. Sebab bila yang bawah dipaksa ikut budaya rosak, yang malu akhirnya bukan individu. Nama institusi awam pun sekali terpalik. Tepuk dada, tanya iman.